Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Cikgu Hasnita dari SMK Baganjaya Butterworth Pulau Pinang. Hari ini saya akan kongsikan slot untuk anak-anak SPM khusus untuk subjek fizik tingkatan 5. Jom kita bersama-sama dengan cikgu dalam slot Aku Boleh Cemerlang Fizik SPM 2025. Jadi kalau anda sudah bersedia, mari ikut cikgu. Baiklah anak-anak, untuk sesi yang pertama ini, cikgu akan mulakan dengan format peperiksaan untuk subjek fizik SPM KSSM 4531. Itu kod mata pelajaran kita. Tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau nak dapat A+, anda kena tahulah dulu bagaimana format untuk kertas fizik SPM ini. Okey, jadi secara keseluruhannya kita ada tiga bentuk kertas. Yang pertama adalah kertas 1. 40 soalan objektif aneka pilihan dan kita juga ada soalan objektif aneka gabungan 1 ke 3 soalan dan anda wajib menjawab ke semua soalan inilah. Markah yang diperuntukkan adalah 40 markah dan durasi ujian adalah 1 jam 15 minit. Dan untuk kertas 2 pula kita ada item ujian subjektif terdiri daripada 3 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Untuk bahagian A, anda akan temui 8 soalan berstruktur yang wajib dijawab. Bahagian B pula kita ada subjektif respon terhad dan respon terbuka iaitu soalan 9 dan soalan 10. Anda boleh pilih untuk menjawab salah satu soalan ataupun kalau anda ada masa, jawab kedua-dua pun tak ada masalah. Okey, dan untuk bahagian C pula kita ada soalan 11. Yang ini mandatory, tak boleh tinggal. Dan dia membawa kepada 20 markah. Jadi, markah keseluruhan untuk kertas 2 adalah 100 markah dan durasi dia 2 jam 30 minit. Dan untuk kertas 3, kita ada ujian amali sains atau yang kita panggil sebagai UAS. Dia adalah item subjektif berstruktur di mana anda kena jawab satu tugasan amali melakukan eksperimen secara hands-on. Markahnya adalah 15 markah dan durasinya adalah 45 minit iaitu 5 minit persediaan dan 40 minit untuk menjalankan eksperimen dan menulis laporan dan menjawab soalan. Okey. Jadi ini adalah wajaran konstruk. So kalau anda ingat kita ada 6 konstruk secara keseluruhan. Ada 4 konstruk saja yang diuji di kertas 1. Dan untuk kertas 2 kita akan uji ke semua 6 konstruk. Dan untuk kertas 3 kita akan uji kemahiran proses sains anda. Okey, jadi ini adalah jumlah beratan untuk ketiga-tiga kertas, 25% untuk kertas 1, 65% untuk kertas 2 dan 10% untuk kertas 3. Jadi kalau anda berhajat untuk skor grade A, jadi anda kena letakkan sasaran berapa peratus anda nak capai untuk setiap kertas. Contohnya di kertas 1, kita letak skor minima 32 markah. Okay, untuk kertas 2, kita cuba capai 70 markah. Dan untuk kertas 3, kita cubalah capai 12 ataupun 13 markah. Okey. Jadi ini contohlah, ini adalah contoh analisis untuk kertas fizik untuk kertas 2 untuk 6 konstruk. Ini adalah secara umumlah purata bagaimana bentuk soalan. Kalau anda tidak faham apa contoh soalan untuk setiap konstruk, tidak mengapa, nanti Cikgu Hasnita akan tunjukkan contoh-contohnya. Okey, jadi kalau anda bersedia, jom kita pergi kepada bahagian yang pertama. Untuk slot yang pertama ini, kita akan bincangkan kertas 3, UAS. Alright, ujian amali sains. Okey, jadi cikgu ambil satu contoh soalan dekat sini. Kalau anda lihat, ini adalah senarai item ataupun peralatan yang diperlukan. Senarai ini akan diberikan bersama dengan peralatan yang diperlukan. Jadi yang pertama, 5 minit yang pertama, anda tidak boleh mula lagi eksperimen. Anda kena buat semakan dahulu. Okey, semak adakah semua item itu ada.
Kalau semua item ada, anda boleh tick dekat sini. Okay, contoh untuk eksperimen ini, kita buat eksperimen menggunakan gelang getah. Kita ada dibekalkan pembaris meter. Okay, kaki retort ada. Kalau kaki retort anda tu sengit, keadaannya tak baik, boleh minta untuk pembantu makmal tukar kepada yang lain. Dan kita dibekalkan dengan 500 ml botol air mineral ada. Okay, kita tick. Dan skru bercangkuk 3 cm ada. Kita tick. Okay, silinder penyukat 100 cm padu ada, dan ada jarum 5 ke 6 cm. Okay, semua ada, kita tick. Ini tugasan untuk 5 minit yang pertama. Dan anda boleh baca soalan. Okay, kemudian bila dia kata boleh mula, barulah kita mula menjawab soalan. Okay, untuk UAS ni dia tak susah sebenarnya ya, sama ada dia berpandu atau tidak berpandu. Tipsnya anda kena baca soalan dengan berhati-hati. Contoh untuk soalan ini, anda dikehendaki menjalankan satu eksperimen untuk menyiasat hubungan antara jisim. Jadi kita gariskan, kita nak siasat hubungan antara jisim. Okay, siasat hubungan antara jisim dan okay, jisim dia M. Diberi satu simbol jisim diwakili oleh M dengan pemanjangan gelang getah yang diwakili oleh simbol X. Okey, sebenarnya daripada penyataan soalan ni kita boleh dapat dua pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi MV dan juga pemboleh ubah yang bergerak balas iaitu RV. So ini kita punya MV. Okey, jisim air. Kita punya MV dan RV kita adalah pemanjangan gelang getah. Okey, jadi perhatikan rajah yang disertakan dan yang ini adalah tips. Okey, calon akan jalankan eksperimen mengikut panduan pada kertas soalan sekiranya dia adalah eksperimen yang berpandu. Kalau dia eksperimen yang tidak berpandu, maksudnya anda mungkin dikehendaki untuk menuliskan prosedur soalan. Okey, jadi untuk eksperimen yang berpandu ini, jadi anda bacalah langkah-langkah yang dibekalkan dan kita terus kepada soalan. Okey, untuk soalan pertama, dia minta anda nyatakan pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, tadi cikgu dah cakap kan, pada tu kita garis sebab apa kita nak tanda di manakah MV, di manakah RV. So, MV kita untuk soalan ini adalah jisim air. Dalam bahasa Inggeris is mass of water. Sebaiknya tuliskan sekali bersama dengan simbol yang mewakili kuantiti tersebut. Jisim diwakili dengan simbol M. Alright. Okey, dan kemudian yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas. Responding variable. So, pemboleh ubah bergerak balas kita adalah pemanjangan gelang getah iaitu X. Okay, wakili dia dengan satu simbol X. Okay, extension of rubber band. X in English. Kenapa nak wakili dengan simbol? Nanti cikgu akan terangkan apa kepentingan dia. Okey, kemudian untuk soalan seterusnya, dia minta kita hitung pemanjangan gelang getah menggunakan persamaan yang diberikan. Jadi anda boleh highlight persamaan yang diberikan dan jadualkan. Bahagian ini paling penting kerana ramai murid yang selalu orang kata take for granted di bahagian ini. Sepatutnya boleh dapat 6 markah tapi anda end up dengan 3 ataupun 4 markah sahaja. Sayang. Okey, jadi macam mana kita nak jadualkan nilai L dan X. So, ini yang anda kena masukkan dalam jadual L, X. Kemudian kita ada satu lagi, bagi setiap nilai M dalam ruang yang disediakan. Jadi ada berapa kolom yang anda perlu ada? Kita perlu ada kolom yang pertama, jisim M, dan kita perlu ada L dan juga X. Okey, L itu adalah panjang akhir dan X adalah pemanjangan. Okey, dan jadualkan data. Kalau dia kata jadualkan, maksudnya anda kena tunjuk jadual. Kena lukis rumah jadual. Jadi, ini jadual yang kita sediakan. Okey, kuantiti yang pertama adalah jisim beserta dengan unit. Wajib ya, beserta dengan unit iaitu dalam unit gram. Okey, yang kedua kita ada panjang akhir.
panjang akhir gelang getah L beserta dengan unit dia sentimeter. Dan untuk kuantiti yang ketiga, kita ada pemanjangan gelang getah, kuantiti akhir dia sentimeter. Macam mana dapat pemanjangan? Formula telah ditulis di atas, jadi kita gunakan saja formula tersebut. Jadi kita bermula dengan 5 bacaan. Ingat guys, kita selalunya dalam fizik ni dia akan beri kita 5 bacaan. Kita akan jalankan eksperimen menggunakan 5 bacaan yang berbeza. Jadi bacaan yang pertama tu jangan lupa masukkan, kerana kadang-kadang ada murid yang lupa masukkan bacaan yang pertama. So dia ada 4 bacaan sahaja dekat situ. So kita mula dengan 100, 200 gram, 300 gram, 400 gram, 500 gram. So dekat atas ni kita dah bubuh gram. So untuk seterusnya tak perlulah kita letak gram sekali lagi. Dan ini adalah bacaan akhir untuk gelang getah setiap kali kita tambah jisim beban. So logik lah dia akan bertambah 10.7, 14.3, 17.7, 21.3, 24.5. Okey, dan ini satu lagi cikgu nak pesan, bila kita mengambil bacaan, berapa tempat perpuluhan yang anda nak letakkan, dia bergantung kepada sensitiviti alat pengukuran yang digunakan. Jadi dalam eksperimen ini kita menggunakan pembaris meter. Jadi untuk pembaris meter kita boleh dapat bacaan hingga 1 tempat perpuluhan sahaja. Dan dia mestilah konsisten. Katakan anda dapat bacaan 14. So anda kena tuliskan 14.0. Jangan biar dia sebagai 14 sahaja. So 14.0. Okay, dan ini adalah pemanjangan gelang getah. So kita tolakkan saja. Panjang asal getah adalah 7.5 cm. Ini diberi dalam soalan. So tolakkan saja. 10.7 tolak dengan 7.5. Dapatlah 3.2. Okay. Begitu juga dengan yang seterusnya. Jadi cantik kan data yang cikgu peroleh ni. So dengan ini dapatlah melayakkan. Macam mana dapat 6 markah ni? Yang pertama, markah yang pertama, kalau anda lihat, markah yang pertama diberikan dalam untuk header, kita punya tajuk jadual. Ada setiap kuantiti beserta dengan unit. Okay, ini markah yang pertama. Okay, markah yang kedua, bacaan untuk nilai jisim. Markah yang ketiga, bacaan untuk nilai panjang akhir. Ini markah yang ketiga. Dan markah yang keempat adalah bacaan untuk pemanjangan spring. Dan markah yang kelima adalah konsistensi dalam merekod data. Okay, jadi semua data konsisten. So jadual ni dia boleh jadi 5 markah. Dia juga boleh jadi 6 markah seperti yang tertera dekat sini lah. Okay, jadi itu cara untuk kita merekodkan data. Okay, seterusnya selepas kita rekod data, dia mesti akan minta kita plot jadual untuk analisis data. Jadi yang ini anda kena tengok pada tajuk graf. Plotkan graf X melawan M. Okay, bila graf X melawan M, maksud dia X tu dia kena duduk di paksi Y. Dia kena duduk di paksi Y dan M tu dia kena berada di paksi X. Graf Y melawan X. Okay, so kita gunakan skala yang sesuai. Kita dah belajar skala 1, 5, 10. Jadi jangan gunakan skala yang lain, 3, 4 dan sebagainya. Okay, dan skala kita mestilah even and uniform. Dia mesti seragam. Contoh untuk paksi X iaitu jisim, kita tuliskan M. Okay. So kita tak perlu tulis jisim. Kita guna simbol sahaja kerana tadi kita dah wakili jisim dengan simbol M pada pemboleh ubah yang kita tuliskan pada soalan pertama. So itulah kepentingan untuk kita wakili kuantiti dengan satu unit supaya bila kita lukiskan graf, kita cukup memadai untuk kita gunakan simbol untuk kuantiti tersebut. Unit dia jangan lupa. Selalu pelajar lupa nak tulis unit. Dan begitu juga untuk paksi Y, samalah pemanjangan unit dia dalam sentimeter. So untuk graf pemanjangan, kita tengok pada bacaan apa skala yang sesuai kita gunakan. Jadi cikgu gunakan skala 2. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Okey, dan setelah kita tentukan skala, kita dah lukis paksi. So kita plot titik
bacaan. So, ini titik bacaan yang kita plot. Ini titik yang pertama, titik yang kedua, titik yang ketiga, keempat dan titik yang kelima. Okey, dan langkah seterusnya kita plot satu garis penyesuaian terbaik. So, dalam graf ini dia mesti garis lurus. Jadi, anda kena menggunakan pembaris. Okey, gunakan pembaris dan guna pensel untuk melakar graf. Okey, jadi macam mana anda akan dinilai untuk graf ini? Ini adalah rubrik yang kita gunakan. Okey, yang pertama, paksi mesti dilabel dengan betul beserta dengan unit untuk paksi X dan paksi Y. Okey, yang kedua, skala dia genap dan seragam. Macam cikgu bagi tahu tadilah, 1, 2, 5, 10 skala kita. Okey, ini habis. Dan yang seterusnya, dia ada repetition di sana. So, yang ini kita boleh abaikan. Okey, 3 titik diplot dengan betul sekurang-kurangnya. Tapi nasihat cikgu, kita plot semua titik dengan betul. Okey, dan seterusnya kita lukis 2 lagi titik diplot dengan betul. Maknanya semua kena betul lah. Semua titik kena betul. Dan yang seterusnya, lukis garis lurus penyesuaian terbaik. Kita panggil best fit. Dan dia tidak tergantung. Yang ini penting. Apa maksud tidak tergantung? Graf anda mestilah memotong asalan ataupun dia mesti memotong pada pintasan. Pada pintasan X. Cikgu bagi contoh dekat sini. Kalau dia tidak memotong asalan, dia mesti memintas pada paksi Y. Bagaimana graf yang tergantung? Graf yang tergantung tu contoh dia macam ni. Cikgu lukis kat sini. Contoh 1. Dia tergantung macam ni. So, sini dia tergantung. So, ini kita tak nak. Ini yang kita katakan sebagai graf tergantung. So, sama ada dia memintas asalan ataupun dia memintas pada memotong pada pintasan Y. Okey, dan akhir sekali, saiz graf. Okey, saiz graf kita mestilah sekurang-kurangnya 2/3 daripada keseluruhan muka surat. So, dia kena besar lah. Jangan lukis graf terlalu kecil. Skala terlalu kecil, so kita akan dapat graf yang kecil. So, ini rubrik dia. So, kalau anda dapat semua 7 tik, 6 atau 7, anda boleh dapat 3 markah penuh. Kalau ada 4 tik saja atau 5 tik, so anda layak dapat 2 markah sahaja. Okay, dan kalau ada 2 atau 3 saja yang mengena pada sini, dapat 1 markah saja. Dan kalau tak ada langsung yang kena, contohnya graf anda terbalik ke, anda tulis pemanjangan di sini, math dekat sana, so mungkin akan dapat 0 hingga 1 saja, jadi tidak ada markah akan diberikan. Okay, dia nampak mudah, tapi kalau tidak berhati-hati, boleh kehilangan markah dekat sini. Okey, jadi kita tengok untuk yang seterusnya. Okey, untuk soalan C. Okey, berdasarkan graf, nyatakan hubungan di antara X dan M. So, hubungan ini bergantung kepada graf yang anda lukis. So, daripada graf cikgu tadi, graf cikgu adalah garis lurus dan melalui titik asalan. So, kita faham hubungan dia adalah berkadar terus, directly proportional. Jadi, X berkadar terus dengan M. Ataupun kalau graf anda tidak melalui titik asalan, contohnya cikgu bagi dekat sini. Okey, untuk contohlah calon pertama, ini graf X melawan M. Okey, contoh calon pertama dia dapat graf macam ni. So, untuk graf macam ni adalah graf berkadar terus atau graf berkadar langsung. So, dia kena tulis hubungan yang pertama. X berkadar terus dengan M ataupun berkadar langsung dengan M. Sekiranya anda dapat graf yang seperti ini, contoh, ini graf garis lurus terbaik yang anda dapat untuk graf X melawan M. Contohlah dapat graf macam ni. Dia tak melalui asalan, dia bermintas pada paksi Y. So, untuk ini kita kena katakan X bertambah secara linear dengan M. Okay, X bertambah secara linear dengan M. Okay, dan seterusnya untuk soalan F, hitung kecerunan graf. Okey, macam mana kita nak hitung kecerunan graf? Jadi, cikgu padam dulu titik dekat sini. Okey, untuk kecerunan graf. Okey, so untuk kecerunan graf, macam mana kita nak lihat? So, ini formula untuk kecerunan. Okey, Y2
tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. So, tadi kita dah lukis graf. So, bila kita lihat pada graf tadi, kita ambil mana-mana 2 titik pada graf tersebut. So, kalau cikgu balik pada graf tadi, okey, ini graf kita. So, cikgu ambil mana-mana 2 titik pada garis lurus ini dan kita kena lukiskan segitiga pada graf. Anda kena tunjukkan segitiga untuk menghitung kecerunan. So, ini titik yang pertama. So, kita tandalah dia X1, Y1. Ini titik yang kedua. X2, okay, X2, Y2. Okay, dan kita guna formula untuk kecerunan seperti mana yang kita belajar dalam matematik. Okay, Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. So, ini adalah titik yang cikgu gunakan dan kita dapat kecerunan 0.034 cm per gram. Okay. Kenapa sentimeter per gram? Kerana kita punya paksi Y adalah panjang, so unit dia sentimeter, dan kita punya paksi X adalah jisim, unit dia gram. So unit kecerunan adalah sentimeter per gram. Okay. Dan untuk soalan G. Okay, soalan G adalah soalan kebat. Ini soalan yang terakhirlah untuk ujian amali sains. Okay, katakanlah dia kata anda diberi seurat gelang getah ditambah secara selari. So, kita gariskan seurat gelang getah ditambah secara selari. Jadi, kalau anda ingat pemanjangan spring, kita ada 2 selari ataupun sesiri. So, bila dia tambah secara selari, selari tu macam mana? Okey, tadi kita guna satu, contohlah ini. Tadi dia bagi kita 1 gelang getah. Okay. Sekarang dia bagi 1 lagi gelang getah. So, kita tambah secara selari macam ni. So, dekat bawah ni kita gantung dengan beban lah. Ini kita punya beban. Okay, ini maksud dia sambungan secara selari. Okay, jadi soalan dia apa akan berlaku kepada pemanjangan gelang getah. Jadi daripada teori kita belajar apabila gelang getah disambung secara selari, pemanjangan akan berkurang. Ya, betul. So, pemanjangan akan berkurang. Okey. Jadi, itu saja untuk bahagian yang pertama ini. Cikgu harap anda semua seronok bersama dengan saya dan kita akan berjumpa lagi dalam slot yang akan datang. Sekian, terima kasih.